Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahin. Saya merupakan pelatih Pondok Dakwah Muda Yatim 2026 atau lebih dikenali dengan PDMY. Alhamdulillah dalam tempoh 2 hari ni ada program yang dinamakan AI Dakwah yang diadakan oleh Pro Hafizi dan Pro Hanif. Alhamdulillah apa yang saya dapat dalam program ni adalah macam mana nak menyebarkan dakwah dengan gaya, dengan penyampaian yang lain daripada lain dan mengikut akan ada senario pada zaman ini, sebab zaman sekarang pun ramai menggunakan AI. Jadi bagi saya cara dakwah menggunakan AI ni adalah cara yang paling berpengaruh dan cara nak menarik anak-anak muda, anak-anak Gen Z kepada dakwah dan bukan kepada orang Islam saja, kepada orang luar daripada Islam juga. Dan Alhamdulillah apa yang disampaikan daripada Bro Hafizin dengan Bro Hanif amat bermanfaat.